Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainal Hakimi bin Zainal Akrami dari kelas C6 akan memberikan sedikit ulasan saya berkaitan dengan program yang saya sertai, iaitu program khidmat masyarakat di bawah khusus Bina Insan Guru kod khusus MPU 3212. Jadi, ini merupakan maklumat awal berkaitan dengan program yang saya sertai. Nama program tersebut adalah Program Khidmat Masyarakat Bina Insan Guru. Masa yang diperuntukkan dalam pelaksanaan program ini adalah 8 pagi hingga pukul 3 petang dan tarikh pelaksanaannya ialah pada 9 Februari 2025. Lokasi pelaksanaan program ini ditetapkan ialah di Masjid Al-Khatijah, Pantai Dalam. Untuk pengetahuan semua, setiap peserta BIG perlu menyertai program khidmat masyarakat ini untuk melayakkan diri mereka menyertai kem perkemahan Bina Insan Guru. Jadi, di dalam program ini terdapat beberapa skop kerja yang telah kami terima, iaitu pertama adalah skop kerja membersihkan tandas, membersihkan ruang solat, membersihkan bilik kuliah, membersihkan kipas, membersihkan halaman masjid dan mencuci ruangan duduk. Setiap skop kerja ini akan dibahagikan mengikut kumpulannya. Jadi saya dan rakan-rakan saya telah ditugaskan untuk membersihkan kipas. Jadi ini merupakan lampiran bergambar saya yang menunjukkan saya melaksanakan tugas ini. Jadi tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk membentuk sikap kerjasama antara pasukan. Apabila saya dan rakan-rakan saya dan kumpulan saya melaksanakan kerja pembersihan kipas, kami perlu bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan kami. Jadi ini menerapkan nilai kerjasama dalam program ini. Kedua adalah meningkatkan kemahiran insaniah, iaitu seperti kemahiran komunikasi, kepimpinan, menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah mempromosikan kesedaran alam sekitar. Apabila kami membersihkan masjid ini, secara tidak langsung kawasan alam sekitar menjadi bersih dan membuatkan alam sekitar terpelihara. Yang keempat adalah menyemai nilai kesukarelawan. Maksud menyemai nilai sukarelawan ini adalah apabila setiap peserta menerapkan nilai sukarelawan dalam diri mereka, sudah pasti mereka tidak akan mengharapkan sebarang balasan daripada pihak masjid, pihak-pihak yang tertentu. Jadi dari sisi ini pihak masjid untuk memberikan sebarang balasan, ini akan menyebabkan akan meningkatkan nilai kerohanian dalam diri setiap peserta yang menyertai program khidmat masyarakat kemasyarakatan ini. Yang kelima adalah mengeratkan hubungan dalam komuniti, iaitu membantu membina hubungan yang lebih erat antara peserta dan masyarakat setempat. Jadi dalam situasi ini, kami komuniti IPG Kampus Bahasa Melayu dapat mengeratkan lagi hubungan kami dengan komuniti Masjid Siti Al-Khatijah. Jadi di dalam program juga saya dapat mengenal pasti kekuatan yang terdapat di dalamnya, iaitu pertama adalah memberikan pengalaman yang berharga kepada peserta BIG untuk mempelajari sesuatu kemahiran yang baharu. Jadi antara kemahiran yang kami dapat ialah seperti kemahiran komunikasi. Bila kemahiran komunikasi ini dapat ditunjukkan melalui apabila kami ingin menyelesaikan satu projek itu, kami perlu berkomunikasi antara satu sama lain untuk menyelesaikannya. Jadi ini boleh diterapkan dalam diri setiap orang peserta tersebut. Yang kedua adalah membantu meningkatkan jaringan sosial dengan pihak masjid. Apabila kami
menjadi sukarelawan ini, secara tidak langsung kami dapat mengeratkan lagi jaringan sosial dan kerjasama antara Masjid Siti Al-Khadijah dengan Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Jadi kelemahan yang kami dapat saya dapat kenal pasti ketika saya menyertai aktiviti ini adalah kurangnya fasiliti keselamatan. Kurangnya fasiliti keselamatan ini perlulah diambil serius oleh pihak-pihak pengurusan terutamanya masjid. Ketika kami ingin melaksanakan skop kerja kami perlu memikirkan keselamatan kami. Jadi di sini terdapatnya kurang fasiliti yang kami terima, keselamatan kami terima. Contohnya tiadanya tangga untuk memudahkan kami memanjat untuk membersihkan kipas. Jadi kami perlu mencari inisiatif lain yang boleh mengancam keselamatan kami. Itu seperti kerusi. Yang mungkin kerusi itu sudah reput dan sebagainya akan membuatkan keselamatan kami terjejas jadi sebagai peserta. Jadi yang kedua adalah terdapatnya cabaran logistik dalam pengurusan. Contohnya terdapatnya isu pengangkutan untuk pergi dan balik dan pergi ke sana dan balik ke institut kami. Jadi di sini kami menghadapi masalah dari segi pengangkutan kerana terdapatnya apabila tiadanya kemudahan dari segi pengangkutan. Jadi kami perlu menggunakan kenderaan sendiri. Jika seseorang pelajar itu mempunyai pengangkutan, dia akan itu tiada akan melibat itu tak akan berikan kesan langsung kepadanya. Tapi jika seorang pelajar itu tiadanya pengangkutan sendiri, mungkin pelajar itu mempunyai kesukaran untuk pergi ke Masjid Al-Khatijah dan balik ke Institut Bahasa yang menyebabkan pelajar perlu mengeluarkan kos sendiri untuk pergi dan balik apabila program itu telah tamat. Jadi ini merupakan lampiran bergambar kami bersama-sama dengan pihak ahli masjid. Dan akhir sekali ini merupakan harapan saya ketika saya menyertai aktiviti ini. Saya berharap program ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan membantu antara satu sama lain. Dengan pelibatan yang menyeluruh, program ini menjadi pemangkin kepada hubungan yang lebih erat antara peserta, sukarelawan dan penduduk setempat, iaitu komuniti Masjid Siti Al-Khadijah. Jadi saya mengharap segala perancangan program Bina Insan Guru ini dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan efisien dan terdapatnya sokongan yang baik antara peserta dengan juga pihak pengurusan sepanjang melaksanakan salah satu aktiviti tersebut. Jadi ini merupakan penamat kepada ulasan saya. Saya sudahi ulasan saya ini dengan ucapan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.